Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Ahad 5 hari bulan Julai 2026 Masihi bersama dengan 19 Muharram 1447 Hijriah. Okey, untuk video buat pasal ni sekarang ni pukul 6:04 petang. Okey, seperti biasa video dari report untuk hari ini. Pada video dari report kemarin saya tak keluar ke mana-mana. Saya cuma sampai syak baru saya keluar. Pas mari syak baru saya keluar dari pukul 9.20 gitu. 9.20 keluar. Fikri tak buka lah mana tadi sebab pasal dekat nak masuk maghrib tu dia dah pergi keluar. Dia telah pergi hantar isteri dia ke mana ke ni. Ke ni. Ke hospital Jetih. Besok lah kita besok Jetih ni dah. Kita besok pasal bini nak salin kemarin. Jadi saya pergi ke pasar Akar pakai mi apa? E-sizzling tu lah, special tu. Ada RM8. Tapi tu RM11 kat paling high RM11 lebih kurang dia. RM11 tu. Lepas tu ada apa? Saya lah kebalik tu ada dah rumah dia. Ada pukul 12 tu ada dah rumah dia di kereta rumah dia. Dia balik dah. Maknanya sekitar baby baru dia baru lahir tu pada pukul 12. Pukul 11. Pukul 10.30 lah lebih kurang ada 10.30 tu. 10.30 ke 10.40 lebih kurang tu lah pada tadi. Pada 4 hari bulan Julai 2026 Masihi. Bersama dengan tu lah 19 Muharram dah lah. Hingga pada maghrib dah. Baby baru tu, perempuan. Nampak sihat balik jumpa tadi dah. Sebab discharge dah. Hari ni dalam pukul berapa tadi? Dalam zuhur tadi, waktu zuhur discharge dah. Sebelum zuhur lagi. Discharge dah dalam pukul 12.30. Boleh jadi discharge dah lah. Mungkin di Jetih tu dalam pukul 11.03 dah. Dia ambil dah. Isteri dengan anak dia dah. Selamat tu maknanya normal lah. Beranak secara normal. Okay. Dia cerita pasal dia pula dah. Okey, lepas tu balik kat anak ni kat balik pada Saka tu. Tengok dalam pukul 12 tu ada dah. Tu pukul 12 dah masa tu dah 11.30. Saya balik tu dah 11.40 tak ada dah. Elak dia ada di rumah dia tu. Saya pun terus balik ke rumah lah. Dia pun tak buka. Bila masuk tu pakai tidur lah tu. Saya pun balik tu tidur malam tadi dah pukul 1.50 bangun pada 50 minit pagi, bangun terus mandi semai subuh, makan sarapan sikit lepas tu sambung tidur kejap pada pukul 50 sambung tidur, bangun pada pukul 11.20 bangun, mandi terus keluar pergi pasar Akar beli barang-barang sikit tutup persiapan untuk ada baby baru dah. Lepas tu saya sebut dan singgah kedai tu sikit. Singgah kedai ni makan mie sup di kedai pasar Akar tu. Lepas tu barulah pergi di awal beli barang-barang sikit lah, barang elektrik macam-macam lah, barang elektrik lah. Saya memang dapat ambil barang-barang elektrik situ lah. Biasanya di awal pasar Akar tu saya biasanya kalau saya dapat barang-barang elektrik bola lampu ke apa-apa memang situ lah kau lah. Tadi saya beli plug untuk jimat elektrik tu saya design Shopee tu kan. Rupanya ada kat situ. Ni tak saya canggih sikit pasal dia sekali dengan lupa pelak lah tu. Mak ini dia tak rugilah kalau guna dia pun pakai mak boleh cocok pelak atas dia tu. Di awal pasal dah. Jadi tak payah review sini lah. Lepas tu lepas selesai tu saya pun dia balik Zuhur. Saya pun semai Zuhur. Tu pada Zuhur jumpa pula dengan Fikri. Dia baru balik pada Jetih. Sekarang dengan isteri anak dia lah. Baby baru tu. Saya pun terus pas satu saya pun terus balik ke rumah lah. Balik ke rumah. Beres dah. Tunggu semai Zuhur dah. Lepas simak dulu tunggu sengut-sengut aku. Tak ada jenera. Sengut-sengut gitu lah. Masjid tu jadi sengut-sengut tak ada jenera lah. Tapi semaya asar dah ada pukul 5.30 tak ada bawa semaya asar. Assalamualaikum pada asar baru lagi pada asar tu pukul 4.36 asar.
Tapi 5.30 buat semayasa. Lepas tu pukul 6 tak ni, mai ke sini. 4 minit ni terus buat video daily report ni. Okey, saya rasa sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.